Batasan dengan tempat kerja boleh membina kepercayaan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan serta menyumbang kepada persekitaran prestasi kerja yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang membaca buku Jangan Ganggu Lepas Waktu Kerja Boleh, tulisan Dr. Alizi Alias dan Iman Daniel Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ni bagus kepada mereka yang ingin ataupun sedang tercari-cari apakah istilah yang baik digunakan untuk work-life balance, keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan kita. So, bila ditanya, boleh ke seseorang itu diganggu, perkataan diganggu selepas waktu kerja, ianya memberikan definisi yang pelbagai. Apakah maksud mengganggu? Kalau kita ikut istilahnya dari sudut bahasanya tu, diganggu itu menunjukkan benda-benda yang negatif. Ialah mengganggu perkara yang kita sedang relax, sedang santai, kita diganggu. Sama ada panggilan telefon ataupun orang ketuk rumah kita ke, mengganggu kita selepas waktu kerja. Tetapi apabila kita membenarkan diri kita bukan diganggu, tetapi diri kita untuk berada dalam satu situasi macam saya baca tadi, adanya wujudnya kepercayaan antara majikan dan juga pekerja, yang boleh meningkatkan resilience, ketahanan diri kita ataupun productivity diri kita. So istilah diganggu tu rasanya tak akan ada. Kita bekerja ikut kesesuaian, ikut apa yang kita fikir kita nak buat, kita kena buat, kita mampu buat. Kalaulah kita ada terlalu banyak sangat kerja dan kita menunggu hingga esok hari untuk menghabiskan satu persatu, ianya tak akan selesai. Dan saya bukanlah nak menyuruh untuk anda ni balik rumah bawa kerja sampai tengah malam masih buat lagi, tetapi kita just be balance. Kita nak cakap pun bukan nak menyuruh lah, itu senang. You fikirkan tentang diri anda. Jika anda mempunyai masa yang terluang, anda buatlah. Sekiranya anda memang ingin berehat, maka berehatlah. Tiada salah. Right, insyaAllah. Assalamualaikum.